Hai semua, jom cikgu tunjukkan contoh membina ayat matematik. Okey, jom kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tambah 1, 2, 3. Sama dengan berapa? Nanti kita kira. Okey, sekarang kita tulis nombor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6. Okey, tambah berapa? 1, 2, 3. 3. Okey, berapa jawapannya? Kira semua sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, jawapannya 9. Kita tulis nombor 9 di sini. Jadi, ayat matematik adalah 6 tambah 3 sama dengan 9. Okey, cikgu bagi contoh yang seterusnya. Jom kita kira bersama-sama cikgu. 1, 2, 3, 4. Okey, tuliskan 4 dalam kotak ni. Okey. Kemudian seterusnya 1, 2. Okey, tulis nombor 2 dalam kotak ni. Sekarang kita nak kira 4 tambah 2 sama dengan berapa? Jom kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, tulis 6 dekat sini dan tulis 6 dalam kotak ni. Jadi, ayat matematik adalah 4 tambah 2 sama dengan 6. Okey, seterusnya jom kita buat ayat matematik daripada gambar bunga ni. Jom kita kira. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, tulis 5 di dalam kotak ni. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Okey, tulis 5 dalam kotak ni. Okey, sekarang jom kita kira jumlah semua bunga ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, jadi kita tulis nombor 10 di hujung sekali. Maka ayat matematik adalah 5 tambah 5 sama dengan 10. Baiklah murid-murid, seterusnya jom kita kira berapakah jumlah semua segitiga ini. Jom kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, tuliskan 6 di dalam kotak ini. Sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tulis 6 di dalam kotak yang seterusnya. So, kita kira semua sekali ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, jawapannya 12. Kita tulis dekat sini dulu. Kemudian kita tulis di dalam kotak ini. Okey, maka ayat matematik adalah 6 tambah 6. 6 tambah 6 sama dengan 12. Okey, untuk ibu bapa di rumah mungkin boleh gunakan teknik ini untuk bantu murid-murid faham bagaimana untuk membentuk ayat matematik. Terima kasih. Okey, bye. Jumpa lagi.